cantik kat sini. Morning guys. Okay, sekarang di hari kedua kita di Bandung guys. Layan view tu. Yang boleh tidur lagi guys. Saya morning person. Mandi malam Mat. Mandi malam Mat. Uish. Buat tidur lagi. Bising bang. Kita ni nasi Padang lah. Jalan-jalan cari makan. Hari ni hari kedua kita orang. Plan dia nak mandi. Lepas tu makan nasi Padang hari ni. Dan jalan-jalan lah daripada petang sampai malam. Pagi je kita sekarang nak beli KFC tu. Baru bangun. Alam perut lu. Baru bangun. So Indomaret tengok apa yang boleh ngunyah Betul. untuk malam ni. Let's go. Ayamnya Berapa kak? Ada isi 3, isi 5. 5 pieces sekecil ni tau. Sekecil ni kita tak tahu. Kalau kat Malaysia 5 pieces dah besar. Dah dalam bucket dah. Ya tu. Kita nak Oh ni dia. Kita review KFC Indon. ayam KFC Indonesia. Oh, dia pun nak susun rapi. Dia susun macam ni guys. Tak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Betul tak sih? Betul. Makan bam. Dari Indomaret aku beli ini. Nyambil-nyambil. Okey, sekarang kita pukul 1 rasanya. Kita mulakan hari ni dengan nak pergi kolam apartment ni. Semalam dah pergi dah pukul 11-12 macam tu. Liki-liki ya? Bau klorin tu bau lain. Bau durian. Ni day tu pilih pasar. Kita kat Bandung ni. So, Kita nak jalan-jalan hari ni. ikut plan nak tengok si Dima katanya. Tak tahu lah. Ada cerita best ke tak tahu. Kita tengok dua orang. Kita akan pergi tengok dulu. Kalau tak ada cerita best, kita terus gerak. Yalah. Itu yang kita akan saksikan. So sekarang kita nak pergi mall. Kita nak tengok cerita apa yang best, mesti kita tengok. Kalau tak ada yang best, kita beli slipper je. Okay. Tengok bab. Bang nak beli slipper katanya. Pakai kasut apa tadi? Stres. Malam-malam pun nak kena kasut. Video bila. Ya, ini Bayar 10,000 ya. Supaya kita dapat. Terima kasih. Okay, sekarang kita dah beli cerita Sunset. Bukan. Sunset. Sunset. 3 tiket harga 21. Kalau korang nak dating kat sini memang terbaik. 3 orang 21. Kau Tadi- bawa 2 orang baru RM14. Modal tak sampai 20. Macam Dah pergi boleh dating. Indomaret guys. Bagi 100,000. Bagi 30,000. Cepat sangat kita akan Ah. mula tengok wayang. Okey, sekarang kita nak mulakan movie. kita orang nak review cerita Suzana yang akan keluar kat Malaysia. Santai. Akan keluar kat Malaysia ni. Jalan ceritanya slow sangat lah. Bagi aku dia memang slow sangat. Idea dah, idea dah. Ceritanya 5/10 lah. Pengajaran dia nak ajar untuk jangan santai pun. Balasan dia memang kau lah. Santai tak ada. Ini santai ni Lawan ni santai. Sebab tu nama dia santai. Seram tu bagi Ni kat aku. santai. Seram tu 2/10. Kita nak makan nasi Padang Narendang lepas ni. Let's go guys. Rem. Tak ada muka lapar. Ni muka kena santet. RM40 je. 20ml RM40. 50ml RM40 kalau tu. Aku akan jumpa wangian aku yang terbaru. Okay. 50 tepat mungkin. Kopi ke? 40. Pakai. Ni. Pakai. Review
cepat kena colornya. Sama kamu juga mulut. Jadi ya. Biar kita sih. Mau lomba ini, lomba. Yang dekat keluar sini mana beritahu lepas ni pergi mana. So, Okay, guys. Tengah jalan lah. Sekarang ni apa? Sekarang ni kita dalam perjalanan untuk pergi ke kedai makan kita, iaitu kedai yang rendang nasi padang. kita hari ni nak makan nasi lama tak rasa nasi. Semalam dah sate, hari ni baru nasi. Pagi tadi dah makan juga. KFC dah. Tapi nasi tak dapat lagi. So, let's go. Jom. Rendang. Dah sampai kedai yang kita ingin tujui, guys. Lepas ni kita pergi makan. Bukan lepas ni, sekarang kan. Sekarang kita makan. Let's go. Gitu lah. Nasi padang ni konsep dia custom dia macam nasi kandar lah kat Malaysia. Tapi lauk dah tak banyak lah. Nak tutup tu pukul 10 tutup je. Lambat tu silap kita. Sekarang dah pukul 9 tutup. Sekarang 7.56. Sejam lagi. Memang dah habis lah. Sorry lambat. Lagu buat macam aku selalu dengar kan. Dah ambil dah. Kalau aku pakai nasi ada gulai ayam, rendang, bakwan 2, dendeng. Bais sama cuma tambah udang, bam. Ayam sambal hijau. Ni apa magelit Aku suruh dia custom. Aku cakap kat Abel mana sedap. Ikut kakak. Macam tu. Dia tu. Saya kat sini. Kedai kopi. Kita next station kita. Saya. Kena buat video closing. Okay. Day 2 kami sudah berakhir di sini. Dah berakhir? Berakhir lah. Dah pukul 9 lebih. Sudah lebih. Okay. 11.17. End off. Day 2 yang tak berapa aktif. Okay, besok kita akan ke Jalan Braga. Braga Street orang panggil. Dah. Bye. Bye. Jumpa day 3.